Salam sejahtera bersama saya Syafiqah Jamaluddin dalam Pahang minggu ini. Penjawat awam Pahang diberikan kelonggaran untuk pulang lebih awal pada setiap Jumaat sepanjang Ramadan iaitu pada jam 12.30 tengah hari. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail berkata Kerajaan Negeri Pahang menjunjung titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah berhubung pelarasan waktu bekerja bagi penjawat awam Negeri Pahang pada hari Jumaat sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa waktu bekerja bagi penjawat awam negeri Pahang pada setiap hari Jumaat sepanjang Ramadan bermula selewat-lewatnya pada jam 8 pagi dan berakhir pada jam 12.30 tengah hari. Beliau berkata kerajaan negeri memahami kepentingan Ramadan sebagai bulan ibadah. Justru pelarasan itu dibuat dengan penuh tanggungjawab bagi memberi keseimbangan antara tuntutan tugas dan penghayatan Ramadan tanpa mengabaikan komitmen penjawat awam kepada rakyat. Kerajaan Negeri Pahang telah melancarkan pembangunan dan pelantikan Champion Sistem E-Tanah Negeri Pahang Darul Makmur yang merupakan satu keperluan strategik bagi pengurusan tanah negeri. Menurut Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail, sistem ini merupakan langkah transformasi digital yang sangat penting dalam memastikan sistem penyampaian perkhidmatan tanah kekal relevan, cekap dan diyakini oleh rakyat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita lagi sekali dapat menyaksikan peningkatan usaha-usaha kerajaan negeri Pahang, tetapi kali ini kita melancarkan pembangunan dan pelantikan Champion Sistem E-Tanah di Negeri Pahang. Terima kasih kepada Kementerian dan juga kepada Pencak Tegak, dan kita harap Negeri Pahang akan menjadi negeri yang walaupun baru diumumkan 2 hari lepas, negeri yang paling mampan di Semenanjung selepas Melaka ialah Pahang. Dan lebih-lebih lagi sekarang ni lebih kurang 70% hasil kerajaan negeri yang kita dapat 4 tahun berturut-turut melebihi 1 bilion itu datang daripada hasil tanah. Jadi dengan ada sistem ini, saya harap ini dapat dipertingkatkan lagi. Mana-mana tunggakan tersebut, ini daerah ada, kita dapat kutip lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada pelancaran pembangunan dan pelantikan Champion Sistem E-Tanah Negeri Pahang Darul Makmur di Doubletree by Hilton Hotel Kuala Lumpur. Jabatan Kerja Raya JKR memperuntukkan RM6.246 juta bagi perbaikan dan penyelenggaraan lampu jalan dan lampu isyarat di seluruh negeri Pahang bagi tahun ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Insinyur Razali Kasim, kesemua kerja berkenaan dijangka siap pada suku pertama tahun ini. Mengadakan majlis libat urus bersama kontraktor elektrik dan juga program cabut undi untuk kerja-kerja elektrik untuk seluruh negeri Pahang lah, yang melibatkan kos lebih kurang 6.246 juta. Ramai 155 kontraktor daripada seluruh negeri Pahang lah, yang melibatkan 67 kerja semua sekali. Skop kerjanya ada berbagai jenis, utamanya untuk memasang lampu di kawasan jalan yang gelap yang sering berlaku kemalangan dan sebagainya. Kemudian kerja-kerja selenggara lampu rosak dan juga kerja-kerja pembaikan akibat monsun timur laut, banjir dan sebagainya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada sesi libat urus dan majlis kerja undi bersama kontraktor elektrik Negeri Pahang di Auditorium RTM di Kuantan. Kerajaan Negeri Pahang terus menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembangunan sukan di negeri ini dengan turun padang bertemu atlet bagi meninjau kebajikan serta persiapan latihan mereka. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Komunikasi dan Multimedia Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang Yang Berhormat Tuan Fadli Muhammad Kamal, kerajaan negeri sentiasa menitik beratkan kebajikan atlet dengan menggalakkan mereka memberi pandangan bagi penambahbaikan yang diperlukan. Kerajaan Negeri Pahang dan Majlis Sukan Pahang cukup mengambil berat soal kebajikan atlet ni. Jadi saya minta mereka berkongsi pandangan, idea untuk kita menambah baik apa yang sepatutnya kita nak dengar daripada mereka sendiri.
Dan saya nampak respon yang sangat baik daripada atlet-atlet ini, dan gerak kerja seperti ini akan diteruskan pada masa yang akan datang. Apa harapan lagi atlet Pahang semua untuk kali ini? Kita dah susun strategi kita. Sudah pasti kita tak boleh berkongsi. Kalau susun strategi, kita laporkan dia tak jadi strategi. Ya. Kita dah adakan banyak kali perbincangan, khususnya dengan Majlis Sukan Pahang dan juga Ketua Kontijen Pahang kali melihat mereka di tempat latihan mereka dan sekolah mereka. Dan saya minta Majlis Sukan Pahang melakukan persiapan yang rapi untuk Sukma di Selangor nanti. Sebab dalam tempoh 3 tahun ini, banyak yang telah dilakukan inisiatif-inisiatif baru, termasuk dari sudut kebajikan. Jadi kita nak tengok result dia di Sukma Selangor. Kita harap inisiatif-inisiatif yang kita lakukan ini memberi kesan. Pertama, pendekatan kita menambah baik kebajikan jurulatih dan atlet kita dah lakukan, termasuk dari segi peningkatan allowance, penyelesaian gaji jurulatih. Melalui persiapan rapi ini, kita yakin kita boleh memberi cabaran yang lebih kuat untuk Sukma Selangor nanti. Jadi saya minta atlet berusaha bersungguh-sungguh untuk membawa nama Pahang dan Malaysia ke persada yang lebih tinggi di peringkat antarabangsa, dan titik mulanya di Sukma Selangor. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program kunjung hormat dan ramah mesra bersama atlet Pahang di Sekolah Sukan Malaysia Pahang di Kuantan. Negeri Pahang mencatatkan pencapaian membanggakan apabila merekodkan seramai 15,275,230 pelancong sepanjang tahun 2025 dengan anggaran pembelanjaan mencecah 13.72 bilion ringgit sekaligus mengatasi sasaran awal 14 juta pelancong yang ditetapkan kerajaan negeri tahun lalu. Pengerusi Jabatan Kuasa Perpaduan, Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang Yang Berhormat Puan Liu Yuman berkata, peningkatan itu menunjukkan pertumbuhan positif sebanyak 11.21% berbanding tahun 2024 yang merekodkan kehadiran 13.73 juta pelancong. Katanya statistik tersebut diperoleh berdasarkan kaedah pengiraan pelancong yang bermalam sekurang-kurangnya 24 jam di negeri ini menerusi data penginapan berdaftar selaras dengan piawaian industri pelancongan. Keputusan ini saya rasa satu tepukan kepada kita semua. Sebab keputusan ini jauh lebih daripada sasaran kita. Sasaran kita pada tahun 2025 adalah 14 juta. Tapi kini kita telah mencecah 15 juta. Mencecah sasaran kita untuk 2026. Maksudnya kita perlu adjust semula sasaran kita pada tahun ini. Jadi tahniah, syabas, terima kasih kepada semua agensi kerajaan, rakan-rakan media, NGO, komuniti yang bersama-sama. Tanpa anda semua, mungkin pencapaian ini tidak dapat dicapai. Untuk fokus kita pada tahun 2026, iaitu pengindahan destinasi utama sebagai persediaan untuk menerima peningkatan jumlah pelancong, menaik taraf kemudahan dan sokongan pelancongan seperti laluan berjalan kaki, pencahayaan, tandas awan, parking, pusat maklumat pelancong dan pengukuhan promosi antarabangsa, iaitu kita akan terus menyertai eksposisi pelancongan yang utama dan penting di luar negara. Dan kita juga akan meneruskan misi promosi kita di pasaran sasaran kita dan sokongan kepada pengusaha kecil, penggiat budaya, belia setempat, operator pelancongan komuniti. Jadi Tourism Pahang bersama dengan Kerajaan Negeri, kita akan meneliti dan kita telah menetapkan destinasi pelancongan yang akan terlibat untuk permohonan cadangan pembangunan ini, P02. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri Pahang juga akan bekerjasama erat dengan Kerajaan Persekutuan untuk mendapatkan lebih banyak peruntukan berdasar tentang infrastruktur. Beliau berkata demikian pada sidang media perancangan Tourism Pahang 2026 di Kuantan.
Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Pahang minggu ini pada kali ini. Terus bersama kami di Pahang Media bagi mendapatkan info terkini dan perkembangan semasa di negeri Pahang. Kami di Pahang Media ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada seluruh masyarakat Tionghoa dan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua umat Islam. Semoga perayaan dan bulan yang penuh keberkatan ini membawa kegembiraan, keharmonian serta kesejahteraan buat kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum.